Kepada korang yang minat Proton S70 tapi harganya masih lagi 3 ke 4 kali duk fikir nak beli ke tak, kali ni Proton akan bawa masuk varian baru untuk Proton S70 yang lebih mampu milik. Ini dia Proton S70 MC. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, please lah tekan button subscribe. Ramai sangat yang tengok video aku sekarang ni tak subscribe lagi ni. Please tekan button subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Cikgu Zul dalam channel Mekanik. Okey, Proton S70 adalah merupakan sebuah segmen C sedan yang boleh dikatakan laris di Malaysia. Kalau korang tengok dekat atas jalan memang bersepah dah lah Proton S70 ni kan. Mana taknya dengan harga bawah RM95,000 korang boleh dapat sebuah segmen C sedan yang mempunyai spek menandingi kereta segmen C sedan yang lain. That's why Proton S70 ni adalah merupakan salah satu model yang boleh kata laku juga untuk line up model-model Proton. Siapa kata model sedan di Malaysia hampir pupus kan. Tapi walaupun harganya mampu milik bermula pada tanah harga RM75,000 sehinggalah RM95,000, tapi masih lagi ramai yang berfikir-fikir untuk beli Proton S70 ni. Dan mungkin Proton dah nampak benda ni, that's why tahun 2025 Proton akan keluarkan model Proton S70 dengan tambahan varian yang baru. Untuk Proton S70 2025 masih lagi mengekalkan 4 varian tapi 4 varian ni memang sangat-sangat berlainan. Untuk tahun 2025 Proton akan keluarkan model MC untuk Proton S70 setelah lebih kurang 2 tahun model ni di pasaran Malaysia. Boleh dikatakan agak cepat jugalah untuk sesebuah model keluar versi MC kan. Salah satu faktornya mungkin disebabkan dengan penggunaan enjin yang baru yang akan digunakan oleh Proton, iaitu enjin 1.5 liter BHE yang dah diguna pakai pada all new Proton X50. Ya, korang tak salah dengar, Proton S70 akan dilancarkan pada sekitar bulan 12. Untuk Proton S70 MC akan datangkan dengan 4 varian juga, iaitu varian Classic, Executive, Classic Premium, Flagship dan juga Flagship X. Apa yang membezakan nama Classic ni? Dekat sini kita nak cerita. Untuk Proton S70 MC akan didatangkan dengan varian enjin yang baru. Seperti all new X50, Proton S70 akan menggunakan enjin 1.5 liter IGT turbo 4 silinder. Yang mana enjin ni memang very powerful, penjimatan minyak yang lebih baik dan lebih senyap. Untuk enjin 1.5 liter IGT turbo ni akan digunakan pakai pada varian Flagship dan juga Flagship X. So untuk varian Classic Executive dan Classic Premium nak guna enjin apa pula kan? Ini dia. Untuk S70 MC varian Classic. That's why nama dia Classic. Mungkin untuk membezakan varian yang bawah dan juga varian yang paling atas. Classic Executive dan Classic Premium akan menggunakan enjin 1.5 liter BHE, iaitu enjin 1.5 liter NA yang akan sama digunakan pada Proton Saga. Korang jangan terkejut sebab Proton S70 kembarnya di Philippines, iaitu Geely M Grand, memang menggunakan enjin 1.5 liter NA ni dan juga transmission CVT sama yang akan digunakan pakai pada S70 MC untuk varian yang paling rendah ni. Enjin 1.5 liter NA ni bukannya macam enjin 1.5 liter NA Myvi korang tu. Untuk enjin Geely 1.5 liter NA ni, dia mempunyai power output sekitar 121 PS dan 152 Nm of torque menggunakan transmission CVT. Tapi ada ke kereta segmen C ni menggunakan enjin 1.5 liter NA pula tu? Mana? Ada, kau tengok Mazda 3. So tak pelik lah kalau Proton nak meletakkan enjin 1.5 liter NA ni untuk Proton S70. In fact, Proton S70 ni sebenarnya dia berada dalam segmen B. Cumanya bila masuk di Malaysia, Proton menaikkan taraf S70 ni menjadi segmen C sedan. So untuk varian Classic Executive dan juga Classic Premium akan menggunakan enjin 1.5 liter NA dan juga transmission CVT. So kita expect untuk varian Classic ni akan mempunyai harga yang lebih murah berbanding dengan varian Executive dan juga Premium yang ada di pasaran sekarang. Dan aku jangkakan
untuk Proton S70 MC akan bermula sekitar RM64,000 sehinggalah RM95,000. So lepas ni Proton S70 memang akan menjadi sebuah segmen C sedan yang paling mampu milik. Seterusnya, kita tengok varian yang paling atas sekali, iaitu varian flagship dan juga flagship X. Apa perubahan yang kita boleh lihat untuk kedua-dua varian yang paling atas ni? Pertama sekali, macam aku sebut tadi, kedua-dua varian ni akan menggunakan enjin baru 1.5 liter IGT turbo yang menghasilkan power output sekitar 181 PS, 275 Nm torque. Lebih powerful berbanding dengan enjin turbo yang digunakan pada S70 yang sekarang sekitar 150 PS dan 225 Nm torque. Beza jauh tu kan. Enjin 3 silinder yang digunakan pakai sekarang ni pun dah cukup power, dah boleh dikatakan jimat juga dari segi penggunaan minyak. Apatah lagi kalau Proton S70 ni menggunakan enjin 1.5 liter IGT turbo. Memang confirm boleh tapau Honda Civic FE. Itu yang akan ada pada Proton S70 MC. Enjin baru, lebih jimat, lebih senyap, lebih powerful. Selain itu juga, berdasarkan resikan yang telah kita buat, S70 MC ni mungkin akan ada beberapa pertukaran kosmetik. Walaupun tak major, minor saja, tapi cukup memberikan perubahan yang agak signifikan lah untuk model MC ni. Antaranya kita akan dapat lihat grill yang baru untuk S70 MC. Kemungkinan besar untuk S70 MC tidak akan lagi menggunakan grill dengan kemasan diamond dan akan ditukar kepada bentuk grill yang lebih kurang sama yang terdapat pada all new Proton X50 dan juga pada Proton Saga yang baru. Selain itu juga untuk model MC akan datangkan dengan aero kit yang baru, design yang lebih fresh. Kita tak tahu lagi desainnya macam mana, mungkin akan nampak lebih sporty berbanding dengan aero kit S70 yang digunakan pakai sekarang. Dan dikatakan juga terdapat beberapa part yang akan di blackout kan. Antaranya pada bahagian side mirror, tombol pintu, bahagian bumbung dan juga pada lampu tail light akan lebih gelap. Dia akan smokekan lagi untuk menampakkan lagi S70 MC ni lebih sporty. Selain itu juga untuk model flagship dan juga flagship X akan menggunakan rim bersaiz 17 inci dengan design yang baru. Aku harap design yang baru ni dibanner sendiri oleh Proton, direka sendiri oleh Proton, bukannya diambil bulat-bulat daripada model Geely. Kalau boleh, buatlah design macam rim aftermarket sikit kan, barulah cun. Sebab bagi aku S70 yang ada sekarang, dia kurang sporty dia nampak macam abah-abah sikit dia punya design. Dan untuk kali ni, versi MC akan ada beberapa perubahan kosmetik yang minor saja untuk menampakkan lebih sporty. Dan dari segi interior sama macam S70 yang sekarang, cumanya kita akan dapat lihat penggunaan IHU yang terkini yang mana akan support wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Begitu juga dengan voice command dengan bahasa Melayu. Untuk owner lama Proton S70 memang tak akan dapatlah update Apple CarPlay dan juga Android Auto ni. So, itu berkenaan dengan Proton S70 MC yang akan dilancarkan sekitar bulan 12 ni. Dan harga kemungkinan besar bermula RM64,000 sehinggalah RM95,000. Dan kita harap lebih murah lah daripada tu kan. Apapun, kita tunggu official launching Proton S70 MC. Sebelum tu, jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Assalamualaikum.